Mahlah kita ke tau? Pahang first. Terima kasih Tuan. Maha Pahang 2026 terbaik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh sukacitanya merasmikan Maha Pahang 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha Pahang ini adalah tersusun idea daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Pahang. Setelah melihat apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri turun ke lapangan, bertemu dengan petani, penternak, nelayan, bertemu dengan usahawan-usahawan, bertemu dengan rakyat jelata, dan juga bagi menyahut seruan pihak kerajaan untuk menjadikan agenda keterjaminan makanan ini sebagai agenda utama bagi mengurangkan pengimportan makanan daripada luar negara. Sebab itulah saya tidak teragak-agak untuk menambahkan lagi peruntukan kerja negeri lah daripada 2 juta kepada 3 juta yang akan kita laksanakan pada tahun depan di daerah Lipis. Dan Maha Pahang ni kita akan laksanakan setiap tahun di semua daerah. Jadi mana-mana daerah yang belum sempat kita buat, agak sabar, masanya akan tiba untuk daerah-daerah lain, insyaAllah. Sasaran kita 1.3 juta. Ini pun dah lebih, maknanya tak lari lah daripada sasaran. Dan insyaAllah di Lipis esok kita akan buat, saya dah beritahu ngarah tadi dan sahabat saya, kita akan buat lebih baik daripada ini. Itu memang hasrat kita. Di Temeloh pun dah baik, di sini pun dah baik, tapi kita tak puas hati dengan apa yang ada. Kita akan buat lebih baik supaya pengunjung-pengunjung yang datang, pengunjung setia yang datang, dia dapat merasakan perbezaan. Saya niaga durian bulk. Kita bagi Kak Maha ni harga special. Hari ni lagi ramailah orang datang. Memang serpu lah. Terima kasih Tok Wan sebab menaikkan nama Raub lagi lah. Maha Pahang 2026 terbaik. Kami kat sini hari ini membawa produk Pahang sendiri. Yang mana produk yang kami bawa adalah beras budu lah. Beras yang ditanam di Kampung Budu, Bentar, kat Lipis Pahang lah. Di mana dengan event yang macam ni kami dapat memperkenalkanlah produk-produk yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan dalam negeri Pahang ini sendiri. Rakyat khususnya belia macam saya ni dapat mengenali sendiri tumbuhan ni macam mana. Yang tadi saya pergi tu saya tengok kerbau, saya tengok ternakan di situ kan macam mana apa semua. Saya akan looking forward lah untuk the next venue seterusnya. Maha Pahang 2026 terbaik. Pahang first. Terima kasih Tok Wan. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat. Ini adalah tempat kelahiran saya di Raub Pahang. Satu benda yang kita orang semua lagi sebagai anak jati Pahang ni rasa macam bersyukur sangat-sangatlah. Satu inisiatif yang tak dijangka yang diberikan oleh Tok Wan kepada seluruh rakyat Pahang. Saya sebagai anak seni yang sama-sama untuk membantu negeri Pahang juga rasa banggalah dapat seorang tokoh Menteri Besar Pahang yang prihatin kepada seluruh rakyat Pahang, memberikan, saya rasa ini kali pertama satu event yang besar dekat negeri Raub ni. Saya rasa macam teruja dan berterima kasih kepada Tok Wan. Pahang first. Terima kasih juga pada veterina dan pihak kerajaan negeri Pahang. Kira macam bagi peluang lah pada usahawan-usahawan untuk terus kembangkan dia punya perniagaan dan dia punya produk. Maha Pahang 2026 terbaik. Saya dapat jumpa ramai orang. Kita ramai orang nak belajar tentang benda ayam. Alhamdulillah cakap. Anak ayam pun habis. Saya tahu lah. Betul hebat tu tadi. Alhamdulillah saya okey. InsyaAllah kita buat kampus baik. Maha Pahang sangat membantu kami dari segi menambahkan jualan. Lepas tu bantu kami juga untuk buat connection dengan orang-orang luar dan usahawan-usahawan lain. Kami sangat berterima kasih kepada Maha Pahang ni sebab sangat memberi peluang kepada kami untuk jadi lebih baik lah. Banyak aktiviti untuk keluarga, anak-anak pun banyak pertandingan, cabutan bertuah apa semua. So tempat hari tu memang berbaloi sangat buat untuk hari Sabtu Ahad. Orang yang bekerja pun boleh datang. Maha Pahang 2026 terbaik yang pernah dianjurkan oleh kerajaan negeri Pahang. Pahang first. Terima kasih Tok Wan.